Macam mana nak settlekan masalah gatal-gatal badan ataupun kulit? Sebenarnya ramai orang yang ada masalah gatal-gatal ni dan tak tahu macam mana nak settlekan. Saya kongsi 2 step saja. Tonton video ni sampai habis. Step pertama, kena cari punca gatal tu. Gatal tu sebab apa? Ada orang lain gatal dia, lain dia punya punca. Ada orang gatal sebab kulit berminyak, berjerawat. Ada gatal sebab kulit sensitif ataupun kulit kering. Ada yang sebab eczema. Ada yang gatal sebab hama, especially hama habuk. Kulit kasar, keratosis pilaris, kulit berpeluh. Ada yang sebab psoriasis, ada yang sebab alergi. Jadi lain punca gatal, maka lainlah solusinya. Yang kedua, korang boleh pakai lotion pelembap anti gatal macam Clear Lab Anti-Itch Moisturizing Lotion. Jenis gatal apa yang sesuai menggunakan lotion ni? Sebenarnya boleh kata hampir semua, seperti kulit berminyak, kulit berpeluh kuat, kulit kasar, kulit kering, kulit sensitif, jerawat badan, hama habuk, eczema, especially eczema yang ringan dan kering lah. Dan gatal-gatal lain juga seperti gatal selepas menggunakan sabun mandi tertentu ataupun selepas menggunakan sabun cuci tangan ataupun cuci pinggan ataupun sabun basuh baju. Gatal apa yang kurang sesuai? Kalau tanya saya, psoriasis kurang sesuai. Eczema berat, especially eczema yang memang berair, bernanah, luka yang masih tak kering. Untuk kes kudis buta ataupun kurap, especially disebabkan oleh jangkitan kulat, lotion pelembap anti gatal ni juga boleh dijadikan sebagai sapuan sokongan. Dalam proses untuk merawat tu, boleh gunakan lotion pelembap ni untuk hilangkan gatal tersebut. Korang boleh try pakai lotion pelembap anti gatal ni sekali dengan sabun mandi dia. Tunggu dalam 3 minit ke 5 minit sebelum bilas. Lepas mandi, terus pakai moisturizer ni ataupun lotion pelembap ni. InsyaAllah gatal-gatal badan tu boleh dilegakan. Kalau nak try, jangan risau. Benda ni tak berapa mahal pun, insyaAllah.